Ini Nabi yang saya pilih. Ini Nabi yang saya pilih. Okey. Adakah Nabi awak tu Bani Israel? La, bukan. Bukan. Adakah Nabi anta tu daripada Quraisy? Daripada Quraisy? Bukan. Bukan. Okey. Adakah Nabi anda tu daripada Ulul Azmi? Ulul Azmi 5 kan? Ya, betul. Betul, betul. Okey, betul. Adakah Nabi anta tu daripada Palestin? Palestin? Bukan. Bukan, okey. Adakah Nabi anda diberikan kitab daripada Allah SWT? Yes, naam. Okey. Ana baru nak tanya anta soalan itu soalan yang sama Syekh. Boleh je. Tapi ana tukar sikit. Adakah Nabi anta disebut di dalam Al-Quran secara detail, lebih detail daripada yang lainnya? Maksudnya kisah dia? Ada kisah betul, yang ada. penuh. Okey. Kisah penuh. Okay. Betul. Adakah Nabi anta ada surah nama dia? Ada. Ada? Ada. Okey, baik. Okay. Adakah Nabi enta macam mana nak cakap ni Nabi enta menghidup selama 900 tahun lebih. Lebih daripada tu. Lebih daripada 900 tahun. Betul. Nuh alaihissalam. Bukan. Okey. Adakah Nabi enta adalah Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, betul. Masya-Allah. Alaihi sallallahu wasallam. Okey. Okey. Ana masih kena boleh anda boleh guess. Okey, ana akan guess. Nabi Isa alaihissalam. La. Okey. Nabi ana adalah Nabi Adam alaihissalam. Awal akhir. Subhanallah. Awal akhir. Ya salam habibi.